dan bersahabat juga, berguru atau bersahabat dia dengan juga ialah Said Iqbal, penyair Iqbal lo, yang terkenal lo. Dia bersahabat juga dengan Ahmad Khan. Mereka ni daripada Aligarh University, mereka cuba nak wujudkan Islam yang dapat menyaingi Barat. Dalam celah-celah tu adalah beberapa pandangan mereka yang agak sedikit ganjil. Terutamanya ada berkaitan dengan hadis kadang-kadang. Tu pun saya ingat kadang-kadang orang tokok tambah, hak depa kata tu tak banyak mana. Hatta Maududi, yang ramai orang disebut Abu Ala Maududi, Abu Ala Maududi. Maududi sendiri mempunyai pandangan-pandangan yang agak pelik tentang hadis, tentang ilmu hadis. Antaranya Maududi kata ilmu hadis, kesahihan sesebuah hadis mungkin tidak perlu ada peringkat, tak perlu dihukum dengan sanad saja, tapi cukup dengan penilaian matan. Walaupun hadis tu kelihatan sahih dari sanad, apabila matannya boleh dihukum oleh orang yang tak payah belajar sanad, tapi apabila dia dosa sampai satu peringkat dalam ilmu Islam ni, maka dia boleh hukum matan. Tengok matan dia buat keputusan, tengok matan dia buat keputusan. Itu hanya orang tertentu yang boleh sampai makam tu. Dan orang bertanya kepada Maududi, siapa? Dan pandangan Maududi itu walaupun agak pelik, yalah dia rupa sudut mungkin ada ruang, tapi peliklah pandangan itu. Membeza dengan ulama hadis. Mereka ni kadang-kadang tanya, bila mereka belajar sains, pasal perkembangan ilmu sains, mereka cuba nak mensahihkan nas-nas Islam dengan ilmu sains. Saya buat satu contoh. Hadis Nabi kata, la yarkabu al-bahra illa hajun aw mu'tamir aw ghazin fi sabilillah, fa innal bahra fa inna tahta al-bahr naran wa tahta an-nar bahra. Hadis ni ikut sanad hadis dikatakan dhaif, tapi dhaif yang sikit lah. Apa Nabi kata? Jangan kamu berlayar di laut, melainkan kamu menunaikan haji atau umrah, ataupun kamu berjuang pada jalan Allah. Kerana di bawah laut itu ada api, dan di bawah api itu ada laut. Hadis ini duduk dalam Abu Daud. Macam mana kita nak nilai hadis ni? Dulu ulama-ulama dulu bila bahas tentang air, tentang laut, tentang wal bahrul masjur, dan laut yang ada api dalamnya, mereka kata mungkin gunung berapi dalam laut dan seumpamanya. Mereka tak tahu. Tapi kenyataan mereka itu tak apa jauh. Hari ni tuan-tuan tahu, bila manusia masuk ke laut, tuan-tuan boleh pergi tengok red lava kan, hot red lava dalam laut. Tengah laut tu, tengah setiap laut tu memang ada rekahan laut itu, memang ada api. Api tu orang penyelam boleh pergi dekat. Api dia sangat panas, tetapi air atas tidak panas. Tapi api tu ialah api yang paling panas, api yang panas daripada api atas dunia ni. Dan dia ni ratus ribu kilometer dalam laut ni, rekahan. Boleh kata setiap laut memang ada. Nabi sebut benda ni. Nabi kata jangan duduk pergi belayar dengan laut ni. Dia kata ada bawah ada api. Dia kata dalam laut ada api, bawah api tu ada laut lagi. Kalau kita ikut kepada pandangan kelompok yang terpengaruh dengan sains, kalau hadis tu dibuktikan oleh sains, terima. Mustahil zaman tu keluar nas yang tak dijangkau oleh akal. Ahli hadis kata tak, tengok sanad. Sanad dhaif. Geng-geng kemudian yang menggabungkan dia kata kita tengok sanad. Dhaif ni banyak mana? Sikit ke banyak? Kalau kita tengok, kalau fakta sains telah menyokong dia sehingga tak mungkin kita dapat fikir, tak mungkin kita boleh agak, tak mungkin untuk kita kata benda ni orang reka dah. Pasal lagi pun bila kata hadis dhaif tu bukan orang reka, rawi tu lemah sikit.
Bukan semua hadis dhaif orang mereka. Maka ketika itu sains boleh digunakan. Bila perkembangan sains berlaku, muncullah tokoh-tokoh seperti Ahmad Khan buat universiti, mula bercakap tentang Islam, ekonomi, politik, macam-macam lagi bercakap. Dan boleh bercakap tentang hak wanita, pembebasan. Tuan-tuan kena tengok wanita di India macam mana. Maka orang kata Ahmad Khan ni, walaupun kita tahu ada pandangan-pandangan yang agak pelik sikit, tapi orang kata dia ni lah liberal. Tapi saya kata, dengan Thomas Arnold tulis buku ni, yang tahu rupa-rupa juta dah dicetak ni, diterjemah dalam berbagai bahasa, dia sebagai seorang Kristian menceritakan sebenarnya tidak ada agama yang lebih indah yang disebarkan kepada manusia dengan begitu aman damai lebih daripada Islam.